Good morning everybody. Ini hari ketiga, day 3. Sekarang kita berada di Prachuap kiri kanan. So kita akan bertolak ke destinasi last kami, Kanchanaburi kot. Not sure lah. That is the plan. Jadi ke tak tu tak tahu lah. But in between kita akan visit a few places. So some update. If you can see, nampak lah, I tinggal sebelah je I punya side mirror. Semalam punya problem lah. Semalam punya small accident. But luckily nobody was hurt lah. Right, so we are going to take photo first, and then only we continue our ride. Bukan faktor umur nak relax. Video. Faktor umur. Kalau muda-muda sedap lagi. Betul je ni. Ini Wan macam tu. Yang muda. Yang paling muda. Yang paling muda. Dia je ni. Kalau nak running di 7-Eleven pun tolong lagi. Pilihlah mana satu seperti kan. Dia runner. Runner 7E kan. Ya bang, nanti solat tu. Okey, insya-Allah. Selamat. Jumpa lagi bang. Okey, selamat. Ini masa lalu dengan Chris Ya bang. Gantoi.
Wahin train station. Apa yang menarik, saya pun tak tahu. Train station juga. Kita punya leader bawa kita pergi train station. Tak buat apa di train station. Kita naik motor bukan naik train. Come, I show you something. There's yang bagus tentang Wahid ni. Kat sini. Station dah renovate dia buat yang baru kan. Kalau orang datang Wahid ni sebab apa tak? Sebab ni. Oh, station love. Whatever in front of love tu, interpret lah. Ni yang original. Ada soal yang baru ni sebelah kanan tu lah. Ya. Ni macam clone station lah. Kan? Lagi ambil gambar grupin, lepas tu saya pergi bawa tempat makan. Ini kira apa? Breakfast ke apa? Breakfast. Breakfast Makan apa? Bertentu bila lagi masa nak makan nanti. Malam. Kira lagi malam gang. Kalau dapat kan. Kalau kan. Kedai halal. Lepas ni dah tahu dapat makan apa ni. Opposite train station lah. Kat sini ada banyak. Second day. Ni officially second day, tapi nak kira betul third day lah. Kan? Cuma dah dapat makan. Aku makan Belum. kosong. Makan angin. Suka kau Agus Happy kau Mungkin last day. Oh, mungkin last day. Makan nasi. Oh. Makan habis. Mau tahu kau nak U-turn ke? Aku kejap lagi kan petang ke malam dah start 7-Eleven dah. Tak jumpa nasi dah. Tentu hal. Nikmati je. Betul tak? Dah order tu banyak. Rakam. Bukti sampai kan Motor Museum. Bayangkan dia. LHM Motorcycle Museum. Leo, tunggal Leo. Kawasaki Leo. Kwai Bridge. Wrong angle. Tengah nasi.
Officially hari ni hari keempat kan? Keempat kan? Ya. Keempat kan? Hari keempat tapi hari ketiga dalam Thailand. Yap. Okey. Ini kita duduk di Kanchanaburi kan? Di hotel, bukan hotel. Ni kira resort ke apa ni? My home. So yang ni yang single pot ni dia is only katil atau katil with aircon ataupun kipas saja. So harga daripada 300 ke 400 baht satu malam. Yang ada aircon tu 400 baht lah macam ni. So dia ada beza lah. Dia nak yang tu single pun ada, yang ada queen pun ada. So ni sekali dengan apa, dengan aircon dengan kipas. Kalau tak ada aircon 300 baht. Beza lah. Kat sini ada parking untuk motor, kereta. Yang kat hujung yang tu tandas je. Kalau yang bilik kecil tu tak ada lah tandas. Kalau belah sana tu, belah sana 600 ada attached bathroom lah. There's a difference lah sini. Not bad lah for a traveller. I think it's worth the money lah. Dan tempat bersih. Ada free breakfast lah, tapi tak ala-ala. Ada coffee and tea kat luar kalau nak buat sendiri. Ada station kat reception ni. So, okay, I'm not sure where is our destination hari ni, tapi saya rasa kita akan sampai ke border Myanmar kot. Morning Agus. Terlambat. This is the reception for my home guest house. My home guest house. Alright. So we'll continue the video on the bike. See you guys. Ialah ke Tri Pagodas. Yang ni dekat border Myanmar, border Thai Myanmar. Masuk ke Myanmar ke tak, kita tak pasti lah. Masuk pun motor tak masuk lah, badan ni masuk lah. Rider masuk, motor tak masuk. Tapi depends on the situation, whether it's possible and there any statement ke apa lah. Kalau kita punya decision nanti lah. So far this is the 4th day. Malam merana sikit lah, walaupun tak sejauh kemarin, tapi dia punya panas semua dah kira lah. Kat kepala semua dah takkan kepala lah panas dia. Hopefully today will be nice weather. Not too hot, not too cold, just nice, you know, like this. Macam ni weather paling best. Tapi sekarang baru pukul 7 pagi. But if the whole day is like this, memang cut. Nak jalan 1000 km pun no hal. Alright, we will continue when we reach somewhere interesting lah. Sebab tengok-tengok lah ni, straight road je. Alright, see you guys later. Sejuk. I think now the temperature here right now is about 20 degrees Celsius.
firm, keras. Oh, interesting. Riding up into the clouds. The Border Peace Temple, Thai Japan, 25th April 2002. Sekarang kita berada di Three Pagodas Pass. World War II punya railway. Over there is Myanmar. Bukan senang sampai sini.
Di jalan Bukit Lupa Perit. Okay. Okay. Tak apa, yang ni jangan agresif sangat. Sebab ada punya Mission done. Tayar pancit done. Alright, continue. This is the wooden bridge, wooden bridge. Lepas? lepas. Lepas? Biar ni jatuh air situ. Baru tengah testing on the road. Dia dah fully covered. Nampak? Oh, seekor kot.
Kita sekarang berada di Deaf Railway. Ada kita dah lambat ataupun memang sini tak buka. Now it's around pukul 4 petang lah, waktu Thai. Mungkin dah golden hour dah pass kot, ataupun weekdays tak buka semua. Hari ni pun Christmas Eve kan. Tak tahu lah, maybe they close early. Oh, we are late. Alright, let's go walk to the end and see what is it about the Deaf Railway. Rasa ni yang World War 2 punya lah, yang sama macam River Kwai kan, Bridge over River Kwai. So the history the bad histories lah. What is the attraction kat sini? Let me show you what's the attraction. This. Masya, bagi history lesson sikit boleh tak? History lesson. Hati-hati nak melangkah dah tak boleh. Best. Riverboat. Mana? Motor ni. Okey, motor. Wah, ini bagus lagi oh. Main Hong Song ah pergi. Wah, sikit tu pun main Hong Song dia. Ya kah? Tapi kita lagi 1 minggu sampai. 多一個禮拜先到。啊？多多一個禮拜前。多就知道啊。是main Hong Song 巴勒泰。我哋差唔多多2-3日就。多2-3日啦。你哋冇得擺俾個快啊！你哋邊個快？多倫多落嚟啊？個菠蘿幾多架摩托車？6架。 6架。哇，very good。好。多個經驗。Nasib baik ni, sampai hujung ni. Nampak hujung tak? Tak payah, sampai sini kot lah. Mana Pak Din? Tu belakang sekali. Penat. 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 Gila punya panjang. Buatlah yang jenis tolak tu kan senang. Habis kau ingat tarik kena tolak tarik balik eh. Payahlah 10 baik kau ingat 10 kan besar sangat.
Jalan cari makan. Misi mencari makan malam. Tidak cari nasi. Makanya sekarang kita kat Kanchanaburi nak mencari makanan halal. That is a question lah. Have to find lah. So, kita slowly walk, slowly find. Ini dah banyak sahabat dapur. Sampai start lagi. Baiklah. Assalamualaikum. Kalau tak kena langgar, kena sweep air ni. Jumpa juga. Alah. Ada. Makan. First meal of the day. Makanlah dua. Makan satu. First meal ni. Kat 7 tak PGP tak kira burger. Aduh. Okey. Order dulu, makan dulu. Tak ada tenaga. Bye. Bye.เรากลับระวังโทษ